Halo teman, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Pada pagi ini kita beredar tempat. Semalam kerja mulong, hari ini kerja rebung. Kita bersiaran mengambil rebung lagi pada pagi ini. Okey teman-teman, di pangkal rebung udang. Rebung ini special, manis, lembut, tidak tebal, manis dan lembut, tidak tebal. Warna kemerah-merahan. Ini pangkal dia. Banyak pangkal di sini. Oke teman-teman, terus ke bersiaran. Lepas ini kita akan mengambil rebung muntik. Oke, rebung muntik. Rebung manis dan rebung muntik. Harap-harap ada lah. Oke, yang ini sudah ada beberapa pucuk. Saya ingat adalah lebih 10 pucuk sudah. Oke teman-teman, teruskan menonton. Ada yang sudah kita buka. Ini sudah kita buka. Itu besar tu, yang satu tu besar. Yang ini benur manis, benur berisik. Tiga ini kita buka kemudian. Cantik benur berisik ini. Tiga. Okey. Yang sana ada panjang sikit tapi semuanya lembut-lembut semua. Tengok tu cantik tu. Cukup besar. Memang besar. Semua isi itu yang putih-putih itu. Okey. Lain rebung ini. Semua lembut-lembut. Hijau itu pun masih lembut. Okey, ini 3, sana 4, 3, ada 10. 11 semua. Tengok tu, cantik-cantik. Segar-segar semua rebung. Okey, teman-teman, teruskan menonton. Sebelah sini. Ini ada tinggi. Okey, dapat ambil. Satu. Ada lagi sebelah sana. Sebelah sana. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Oh, ini dia teman. Ini kemana? Satu. Dua. Tiga. 4. 5. 6. Ada lagi. Tidak ada lagi. Okey lah. Ada 6 semuanya. Okey. Walaupun kecil, ini rebung manis. Okey. Teruskan menonton. Saya nak simpan dalam guni. Ini teman. Baru beberapa rumpun teman. Sudah banyak. Sudah beranak. Oh ya, ini cukup cantik teman. Rebung manis. Rebung muntik. Cukup cantik ya ini. Ada satu lagi. Kita belum masuk ke dalam. Baru ada satu. Ada satu. Mana lagi? Dah nampak sangat. Okey, sebelah belakang ini ada satu. Ada 2 lagi. Tajam. Tajam. Ada 2 lagi. Dah kah? Ini lagi satu pot teman-teman. Besar-besar, panjang-panjang, cantik. Ini satu pangkal ini saja. Sini pangkal dia. Besar. Mengkasin. Ini dia teman. Ini dia teman. Oke, ini ada teman.
Teman-teman, sini ada tuh. Oh ini dua, tiga, empat, lima. Lima sudah di sini teman-teman. Sana ada? Belum ada. Sini ada. Tengok Oh, satu. Ayolah. Dua. Up. Itu selaput topi jatuh. Dua. Tiga. Ini pokok mengkuang. Boleh dibuat tika, topi, bakul, raga. Okey. Itu sana ada satu. Besar dia. Lebong dia. Lebong muntik. Kalau setakat itu sudah besar. Yang ini lagi besar. Lebong tunggal dia. Tengok besar. Lebong muntik besar. Itu dia. Ini pun lagi ada. Lagi ada. Mana dia tadi? Mana? Oh, itu dia. Oh. Di sini tidak ada. Grup ada dua. Cantik. Itu dia. Rebung. Cuit-cuit semua. Okey. Sebelah sini pun ada. Sana pun ada. Wow. Itu dia. Saya ambil yang ini dulu. Teman-teman. Kawasan Ujong ini. Sentiasa ada. Tengok dalam guni. Banyak sudah ditinggal tadi. Okey. Ini masih ada. Kulat pun ada. Tak tahu kulat apa itu. Ini dia. Tapi dimakan serangga lah. Tutu serangga. Tak tahu kulat apa. Sana pun ada. Okey, kita cari lebong lagi. Kula muyong. Kula muyong tak? Oo. Kunon. Muyong Banyak. Tu ambil tu Kulat muyong. Iyalah. Ya kumadah tak? Kulat muyong. Kulat tahun. Haha, dapat tiket. Jackpot. Kulat muyong. Saya tak pasti tadi. Situ saya lagi nak. Situ aja tak? Aku hantar tu situ. Nun tadi nya non? Jackpot. Kulat. Saya tak mahir sangat kulat. Isteri saya mahir. Jackpot. Kulat muyung. Hahaha. Kalau dikapit itu 5 kaki 10 ringgit. Sedagi. Habis 4 utai. Ya. Tutu tai dah. Saya nak. Ya si dia tengah meletak. Tu nak ambil kotak. Dia meletak. Dah 4 tai. Ambil batang. Kita petik kulat muyung, teman-teman. Ini dia kulat muyung. Dah ada batang panjang. Ini kulat muyung. Ini nak lalu kulat.
Nggak pasti. Pura muyuang. Ini kulat muyuang. Teman-teman. Jackpot teman-teman. Kulat tahun. Itu kulat tahun tuh. Ya kita dah kulat tahun. Kulat muyuang. Dia jual ke mana? Apa dah? 5 kaki. 5 kaki 10 ringgit dikapit. Oke. Lihat batang. Ini kan penangga tadi. Kita petik kulat muyong Dah teman-teman. dengar katanya. Ada agak kah? Ada lagi. Itu aja. Lihat ni kau. Ya nak tengok. Kulat apa tak takut tangga aku. Banyak tutu nak ya induk kebari. Memang Dah kulat. lama tempat utai. Nah, Oh batang nak lihat ah. lihat. Mana lihat batang? Kalau YouTube nah. Ancuannya tu lah. Ada campuran. Kalau YouTube Dah lihat batang. Dah nampak utai. Tangnya sih. atas ada lagi dah. Ya belah mana? Belah ini ni ya. Pernah nampak paku ini guys. Saya ni tengok tapak tangan. Ini paku kelindang guys. Boleh dimakan juga. Ini dia besar. Ini paku kelindang. Besar ni guys. Paku kelindang. Hello teman-teman. Ini kulat muyuang yang kita dapat. Kulat tahun. Cantik-cantik. Besar. Jackpot kulat tahun. Cantik teman. Bakun tu bau. Cari rebuang bawah ini dia, bawah pun tubuh munti. Ini dia teman-teman. Gambar dah. Itu dia tengok teman-teman. Banyak ini teman-teman. Banyak serangga mutu dia. Bertuah hari ini. Rebong dapat, merudang dapat, yang paling spesial dapat ulat. Ulat dia. Kulat muyuang. Okey teman-teman, teruskan menonton. Bertuah dapat kulat muyuang fresh. Ini dekat pun tubuh Ni macam ini. Ni. Dah. Buluh joran pancing pun dapat panjang. Buluh joran pancing, rebung pun banyak dapat. Kami ni ada tengah jalan sana pun ada, pangkal jalan pun ada. Banyak. Kulat tu ada. Ini dia kulat. Kena timpa kulat. Ni. Hello teman-teman. Ini dia kulat yang kita dapat. Kulat tahun, kulat muyuang tak? Sama jenis. Kulat muyuang punya tahun sama. Kulat tahun ataupun kulat muyuang. Cantik. Benuang dimakan. Satu bakak. Ini pucuk merudah belum dibuka habis. Ini dia cukup sedap ini, terjun campur busuk saja. Cantik. Bertuah hari ini. Cari rebung, cari merudang, dapat kulat muyuang juga. Yang ini rebung manis, tubuh betuang. Ini muntik. Semua muntik. Banyak guys. Timun ini. Muntik. Sana udang.